Kerajaan negeri sebagai satu plan jangka panjang untuk menstabilkan dan memastikan bakalan elektrik yang cukup, tenaga yang cukup. Kita menggalakkan ini apa yang dipanggil sebagai apa tu, penjanaan secara tenaga secara apa tu, mampan daripada apa tu, daripada matahari dan sebagainya, daripada air, sungai dan sebagainya. Ini kita galakkan, ya. Malah kita juga memberi lesen kepada pengurusan kawasan tersebut untuk membina IPP-nya sendiri, ya. IPP mean arti dia ini penyedia kuasa elektrik sendiri supaya Sabah SASB tidak perlu hantar bakalan elektrik, dan elektrik yang dijimatkan boleh disalurkan untuk tujuan domestik. Jadi dalam industri itu sendiri, dalam kawasan perindustrian itu sendiri, dia ada IPP sendiri untuk membakal kepada semua kilang-kilang yang ada di situ dengan kadar yang ditentukan oleh mereka sendirilah. Jadi ini perancangan kita jalan jangka pendek supaya elektrik ataupun tenaga yang dapat dijimatkan dapat dialihkan kepada tujuan domestik dan sebagainya. Kerana saya faham juga salah satu daripada kekangan dan kenapa pelabur ni kadang-kadang dia takut pergi ke Sabah kerana dia takut elektrik tidak cukup, ya. Tapi kalau kita bagi kita telah beri kelonggaran. Malah pelabur itu sendiri kalau dia mampu dan merupakan satu pelabur yang besar yang melibatkan kawasan yang besar, dia sendiri boleh membina penyedia kuasa dia sendiri atau IPP dia sendiri. Kadang-kadang ramai orang marah dengan kita. Bila elektrik habis, salahkan kerajaan negeri. Bila elektrik terputus, salahkan kerajaan negeri. Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa SASB ini milik Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad itu adalah sebuah syarikat GLC Kerajaan Pusat. Dalam arti kata yang lain, elektrik ini atau penjanaan elektrik masih dikuasai oleh syarikat milik Kerajaan Pusat. Tapi bukan tugas saya, tugas kita untuk cuci tangan dan mengatakan, ini tanggungjawab mereka, bukan tanggungjawab kita. Bukan. Sekadar untuk kita faham bahawa ini merupakan beban bersama Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri. Kita akan membantu dan kita telah membantu dan kita akan terus membantu. Tapi pada akhirnya beban yang lebih berat, lebih besar untuk memperbaiki servis ataupun perkhidmatan elektrik ini ialah pemilik kepada syarikat yang menyana elektrik itu, iaitu SASB, dan SASB itu bermakna Kerajaan Pusat. Ini yang kita kena fikir. Saya bukan orang kata membuang beban itu kepada Kerajaan Pusat, tidak, tapi sekadar supaya rakyat faham bahawa ini adalah tanggungjawab bersama. Dan bila elektrik itu tidak ada, bukan kita tidak boleh salahkan kerajaan negeri bulat-bulat, ya. Kerana kita bukan pemiliknya. Kita hanya ada kuasa untuk regulate, ya, mengawal selia penyanaan elektrik.